baca ni masa depan. New Year, same old shit. Apa? Indonesia macam apa? Ya, yeah, New Year, same old shit. Ya. Bak kata New Year Resolution, dia tak ada apa-apa signifikan pun pada perspektif kosmos. Alah, kosmos kan. Adik, New Year, New adik. Adik je. Tambah setahun. Adik je benda yang Tak best lama lagi birthday adik. berlaku dalam tahun-tahun yang akan datang. Yang lain semua shit. Adik je best. Cuma aku tak faham apa yang Neo maksudkan. Dia kata, aku faham yang tahun mengikut kalender Gregorian tu tak ada membawa maksud apa-apa. Okay, faham. Tapi dia kata tidak membawa maksud apa-apa berbanding dengan kalender-kalender yang lain seperti kalender tahun baru Cina, kalender tahun Islam, Ramadan, Hijrah semua tu. Yang itu apa yang signifikannya pula? So, perlukan lebih penjelasan daripada Neo. Jom kita buat eksperimen. Bukan eksperimen lah, dia aplikasi sains terhadap benda-benda. Saya nak berdiri ke belakang ni? Aplikasi sains terhadap benda-benda yang kita boleh dapatkan di rumah. Okay, dua cawan. Tali, tak kisah tali apa. Kalau tak silap aku, tak kisah tali apa pun. Selotip. Gunting lah, sebab nak gunting selotip. Aplikasi yang kita akan lakukan ini adalah aplikasi gelombang bunyi. Bagaimana gelombang bunyi dipindahkan daripada satu medium ke medium yang lain. So ini kita tampilkan kat buntut cawan ni. Lagi dia melekat betul-betul. Okay. Ujung dekat sebelah satu lagi pula, cawan yang satu lagi. So rasanya semua orang tahu kot. Apa yang aku nak buat adalah telefon tadi macam mana lah. So the idea is kau bercakap kat sini. Okay, gelombang bunyi suara tu akan transfer kepada tali ni. Okay, daripada cawan. Daripada cawan, okay, transfer kepada tali ni sampai ke hujung sini, and then daripada tali tu kepada cawan, and then dia akan menghasilkan bunyi. Gegaran tu akan gelombang bunyi tu akan menggegarkan cawan tu, lalu menghasilkan bunyi kepada telinga si pendengar. Okay, jom kita test. Loki. Tali yang bagi tegang. Loki budak yang busuk. I love you Loki. Tak ada mana. Mungkin sebab kena jauhkan lagi kot supaya kita tak dengar suara orang sebelah sana tu. Faham tak? So kena panjang lagi lah tali ni. Tapi tadi Mimi kata dengar. Tak. Okay, eksperimen gagal. Kita akan cuba sekali lagi. Aku ada beberapa hipotesis untuk mengatakan eksperimen tadi tidak berjaya. Mungkin sebab satu, terlalu pendek sebab tak dapat nak dengar. Sebab apa? Tak dapat dengar clearly suara yang dekat sini. Instead aku dengar suara Mimi kat sebelah sana. Okay. Satu lagi mungkin tali tu sendiri, tali yang aku guna ni dia tak solid. Maksudnya dia tak cukup mass, tak cukup material dalam tali ni. So dia terlalu sedikit untuk transfer gelombang bunyi daripada sebelah sana ke sebelah sini. So yeah, kita boleh cuba sekali lagi next time. Bye. Bye sayang. Bye-bye. Bye Loki.
Tak sedap kan nasi lemak dia. Cakap lah kat Azwar tu. Macam mana lah Azwar yang suka nak lah ni. Ni ayam goreng dia. Fried chicken platter. Dengan rekod. Okay, Nam. Tadi punyalah ramai banyak kereta kat sini. Ke sebab ada event tadi? Sekarang kosong dah habis. Sekarang pukul berapa ni? 10 minit pukul 5. Okay, balik. Okay. Loki sayang. Hai. Saya Loki sama. Sebab tu tengah menjilat tu kau. Ya Allah. Jangan macam tu. Allah. Okay, tu dia Netflix last season, last episode, finale. Obsessed. One last scroll, baby. One last scroll. Finally, selepas 10 tahun maybe 10 ke 9 tahun habis juga cerita ini. Boleh tahan best, boleh tahan. Ending dia betul-betul menyentuh perasaan kau. Suara dia. Okay, habis sudah cerita Stranger Things. Yang itu episod yang terakhir untuk season yang terakhir. Dia punya ending dia memuaskan lah pada aku. Walaupun the first part of the season 5 ni dan juga season 4 sebelum ni aku macam agak kurang, tapi yang dia punya ending ni macam okay lah, best. Tak boleh nak aku nafikan lah. Ke mungkin aku yang memang mudah sangat untuk cair dengan cerita-cerita yang menyentuh perasaan ni, I don't know. Tapi cerita tadi tu, dia punya last episode, last season, best. Habis dah sudah cerita tu selama, aku tak pasti, is it 2015 ke sejak 2016 cerita tu mula ada. Like it, love it. Yeah. So that's it lah for today. Ciao.